Assalamualaikum Ustaz. Salah, Hmm, silakan. Masa saya masuk tadi, masa yang apa nama naik naik stiker tu kan, stretcher tu, Okey. nak jatuh tu, saya menjerit lah. Hmm, Allah. Rasa betul, rasa macam jatuh betul eh? Ya, saya rasa saya melayang-layang, tak ada siapa nak sambut saya, terus mati dah. Allah. Setiba awan tu datang, saya terpesuk dalam tu, terasa terbenam dalam tu. Allahu Akbar. Betul. Bawa saya menari-nari keliling. Saya nampak bintang bulan banyaknya, tapi bulan Allah. bintang banyak. Lepas tu sampai ke pintu Kaabah tu. Bila Ustaz suruh saya buat solat. Saya sempat buat dua solat. Solat hajat dengan solat sunat. Tawaf satu. Lepas tu solat hajat satu. Kat dalam pun saya buat dua solat juga. Allah. Tapi masa masuk ke pintu, saya tengok naik tangga tu. Dalam tu banyak dengan emas yang berkilau-kilau dalam tu. Lepas tu saya kata, tak nak pergi tempat lain, takut. Saya duduk dekat tepi aja suat tu. Saya semayang dekat aja suat tu. Tak tahu masa saya nak keluar Ustaz, saya dipeluk oleh seorang perempuan yang begitu cantik, begitu indah. Akak kenal ke dia? Kenal ke? Saya tak kenal dia, dia cantik, indah dengan mahkota lawaknya. Boy. Allahu Akbar. Saya malu, saya rasa banyak wanginya. Saya malu, saya takut. Sampai tak berkata-kata saya. Lepas tu dia bagi saya satu benda. Saya bawa balik sampai keluar tu. Dia tak bagi. Saya tak bercakap apa-apa. Memang tak bercakap apa-apa. Kerana saya terlalu takut sangat. Sebab dia Allah. peluk saya takut sangat. Lepas tu, sampai saya keluar tu, saya nak naik awan tu. Saya nampak dia melambai-lambai saya berseri-seri wajahnya Ustaz. Sampai di sebelah depan putih. Lepas tu sampai saya pulang ke rumah Ustaz. Saya nak masuk pintu rumah anak saya main mengecut. Saya terkejut Ustaz. Ya Allah, kau dalam rumah rupanya. Ya, kau sudah mati ya. Anak main mercun. Allah, Allah kacau betul anak nak main mercun pula dah. Allah. Rumah sampai dalam rumah masih turun awan kat pintu rumah tu. Dia buka pintu rumah nak main mengecut. Bunyi-bunyi. Saya duduk lah aku di depan insik aku rupanya ada. Terima kasih banyak pengalaman. Alhamdulillah Kak, insyaAllah. Terima kasih Kak, Kak akan luahkan kesan dan perasaan Kak apa dia semasa buat lakukan. InsyaAllah Kak, saya tanya satu-satu je. Kak dapat buat tawaf 7 keliling kan? Dapat kan? Dapat Ustaz, saya baru Alhamdulillah. jumpa. Okey, Alhamdulillah. Dan dapat sembahyang sunat apa dengan baik? Okey, dapat kan? Dapat sunat dengan baik. Dapat sunat dengan baik. Semua dapat buat Okey, dengan sempurna, dengan mudah Ustaz. Mudah insyaAllah. sangat. Akak dah pernah pergi Mekah kan? Dah pernah pergi Mekah belum? Saya pernah pergi 2013. Masya Allah, itu mudah-mudah untuk akak lah, tak apa, Alhamdulillah. Tapi yang dah pergi tu tak apalah. Yang Ustaz kagum yang belum pernah pergi tu. Yang belum pernah pergi tu dia dapat pengalaman Allah Akbar. Makanya saya nak pergi haji 2026 ni. Ah. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz doakan kan. Ustaz doakan semoga akak dapat tunaikan pada haji pada 2026 ni insyaAllah kan InsyaAllah. Kan semoga akak dapat haji yang mabrur, haji yang mabrur. Okay.